Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Quran, dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, antaranya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menjanjikan penambahan tatkala kita bersyukur, dan azab yang pedih apabila seseorang itu gagal untuk bersyukur. Begitu juga dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa orang yang gagal memberikan, mengucapkan terima kasih kepada hamba Allah Taala yang memberikan bantuan, ialah satu lambang kegagalan dia bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, pada rakaman ini dibuat, saya berada pada hari terakhir tahun 2025, 31 Disember 2025. Saya ingin berikan sedikit rangkuman berkaitan apa yang terjadi kepada Malaysia dalam tahun 2025. Ada pencapaian yang amat dapat dibanggakan, ada beberapa ruang pembaikan yang boleh untuk diusahakan, ada beberapa cabaran yang telah berlaku di dalam negara kita yang tercinta, iaitu Malaysia, dan bagaimana harapan dalam tahun 2026. Malaysia ditadbir di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, di bawah Kerajaan Madani. Kita telah pun mendapatkan pencapaian yang amat-amat membanggakan. Ia tidak akan mungkin untuk dapat saya rangkumkan dalam beberapa minit. Namun, antara perkara yang saya fikir amat elok untuk saya kongsikan adalah bagaimana prestasi bagi ringgit menjadi amat-amat mengukuh berdasarkan apa yang dilaporkan oleh media dalam negara dan juga luar negara. Sahabat-sahabat, pada penghujung 2025 ini kita dapat melihat bahawa Malaysia disebutkan antara mempunyai mata wang ringgit dengan prestasi terbaik bukan sahaja dalam ASEAN, tetapi di dalam Asia. Dan juga melalui tahun 2025 diperkenalkan beberapa inisiatif oleh kerajaan, antaranya bantuan meringankan beban rakyat melalui MyKasih dan MySara. Ia bukan sahaja memberikan kebaikan ataupun bantuan itu kepada mereka yang memerlukan, tetapi ada sesuatu yang bersifat bantuan kepada merangkumi seluruh daripada strata sosial, sama ada yang dikatakan M40 ataupun termasuk dengan T20, dan memberikan ruang kepada mereka sama ada ingin berbelanja ataupun memulangkan balik dengan tidak menggunakan dana yang diberikan oleh kerajaan melalui pengesahan kad pengenalan masing-masing. Antara salah satu yang menjadi bagi saya game changer kepada kerajaan dan juga rakyat negara ini adalah pengenalan Budi 95, dengan membekalkan pada tahap 300 liter pada setiap bulan, rakyat Malaysia boleh untuk berbelanja bagi 1 liter pada